Petikan kedua, petikan catatan. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan catatan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Bersama-sama keluarga ke Melaka. 7 Mac 2026, pukul 7 pagi, kami sekeluarga bersiap-siap untuk bertolak ke Air Keroh, Melaka. Tujuannya adalah untuk menghantar abang saya yang akan menyambung pengajian di sebuah kolej di sana. Selain itu, kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melancong. Pukul 8 pagi, saya, ibu, ayah dan abang bertolak dari Kuantan, Pahang, menaiki sebuah kereta. Perjalanan kami mengambil masa selama 4 jam. Pukul 12.30 tengah hari, selepas menjamu selera, kami melawat beberapa buah tempat menarik, termasuklah Pantai Pengkalan Balak, Zoo Melaka dan Kota Formosa. 8 Mac 2026, pukul 8 pagi, kami menuju ke Kolej Yayasan Melaka, selepas selesai bersarapan. Abang akan melanjutkan pengajiannya di sini selama 2 tahun. Pukul 5 petang, selepas selesai segala urusan, saya, ibu dan ayah pun berangkat pulang ke Kuantan. Anda diberikan masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan. Petikan catatan akan dibaca sekali lagi. Anda diberikan masa selama 1 minit untuk membaca soalan. Dengar petikan catatan berikut dengan teliti dan jawab soalan-soalan yang diberikan. Bersama-sama keluarga ke Melaka. 7 Mac 2026, pukul 7 pagi,
kami sekeluarga bersiap-siap untuk bertolak ke air keruh, Melaka. Tujuannya adalah untuk menghantar abang saya yang akan menyambung pengajian di sebuah kolej di sana. Selain itu, kami juga ingin mengambil kesempatan ini untuk melancong. Pukul 8 pagi, saya, ibu, ayah dan abang bertolak dari Kuantan, Pahang, menaiki sebuah kereta. Perjalanan kami mengambil masa selama 4 jam. Pukul 12.30 tengah hari, selepas menjamu selera, kami melawat beberapa buah tempat menarik, termasuklah Pantai Pengkalan Balak, Zoo Melaka dan Kota Formosa. 8 Mac 2026, pukul 8 pagi, kami menuju ke Kolej Yayasan Melaka, selepas selesai bersarapan. Abang akan melanjutkan pengajiannya di sini selama 2 tahun. Pukul 5 petang, selepas selesai segala urusan, saya, ibu dan ayah pun berangkat pulang ke Kuantan. Anda diberikan masa selama 30 saat untuk menyemak jawapan.